Kawinlah Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni menjadi isyarat kepada kita semua, siapa yang melalui satu kesusahan dalam hidup, dia bacalah apa yang diajar oleh Nabi, dan dia akan digantikan duka cita tu kebaikan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita ni apabila kena satu musibah, kita baca satu doa pada Allah, kita duk harap esok selesai masalah tu. Ada musibah yang memang kadang-kadang 3 tahun tak selesai, 2 tahun tak selesai, 4 tahun tak selesai. Tapi once dia selesai, Allah bagi semua dengan package dia, kebaikan tu datang sekali. Kerana ini dunia bukan syurga. Tak ada orang, tuan-tuan siapa dia? Maharaja, raja, sultan, perdana menteri, orang kaya, billionaire, millionaire, tak ada musibah, tak ada masalah dia. Semua orang ada masalah. Masalah yang berbeza-beza. Sebahagian orang bawah dia fikir bila ada duit tak ada masalah. Orang ada duit pun banyak masalah. Kau tidak artis terkenal, kaya macam-macam tak bunuh diri lah. Orang dia kata apa nak ada masalah, rupa cantik perempuan tu, duit banyak, itu pun banyak masalah. Manusia banyak masalah hidup. Masalah dia bukan menjelma dalam satu bentuk saja, berbagai warna dan rasa. Tak masalah duit, masalah keluarga. Tak masalah keluarga, masalah yang lain. Saya kenal orang yang dianggap paling tinggi ya. Yang orang semua kata bahawasanya tak ada lah dalam negara, dalam apa. Tapi bila sembang, saya tengok sentiasa cerita tentang masalah dan kesedihan hidupnya. Berdiri di depan orang ramai, ramai orang senyum. Tapi bersendirian, ramai orang ada masalah. Sebab apa? Sebab dunia. Kerana dengan masalah itulah manusia doa, manusia sujud pada Allah, manusia angkat tangan. Berapa ramai manusia yang balik kepada Tuhan kerana masalah, dan berapa banyak manusia yang takabur apabila dia mendapat nikmat.